Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatih Sada binti Syarah Asman. Nombor metrik E2025-1035-710. Hari ini, program kami akan membentangkan topik vocal warm-up dan vocal register. Tujuan pembelajaran ini untuk memahami cara memanasan suara sebelum kita menyanyi serta mengenal jenis-jenis register vokal yang digunakan dalam teknik nyanyian. Objektif pembelajaran ini memahami konsep vocal warm-up dan kepentingannya. Kedua, mengenal jenis vocal register serta perbezaannya. Dan terakhir sekali, menunjukkan latihan vokal asas yang membantu meningkatkan kawalan suara apabila kita menyanyi. Itu saja. Penerangan vocal warm-up. Vocal warm-up ialah pemanasan suara sebelum menyanyi atau berlakon. Tujuan dia untuk menyediakan pita suara, meningkatkan kawalan pernafasan dan sebutan serta mengelakkan kecederaan pada suara. Latihan ini termasuk pernafasan, humming, tip, lip trill dan skala vokal. Hai, saya Radison anak Sintal, nombor matriks E2025-1036-363. Vocal warm up yang boleh kita lakukan adalah yang pertama. Vocal warm up yang kedua yang boleh kita lakukan adalah Mia ha ha. Mia ha ha. Mia ha ha. Vocal warm up yang ketiga yang boleh kita lakukan adalah Nay 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 nay. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Saya Evelyn Liana Marsha, anak Anderson, A205-1035-705. Pada hari ini, saya ingin menceritakan serba sedikit antara vocal fry dengan chest voice. Kedua ini adalah teknik yang sangat mantap yang popular digunakan dalam kalangan penyanyi, pelakon semasa pementasan lah. Dan selalunya sering digunakan percakapan seharian. Bagi vocal fry adalah suara yang paling rendah, bunyinya serak-serak basah, berderik dan garau. Selalunya dia macam bunyi minyak tengah menggoreng dan pintu kayu lama yang nak tertutup perlahan. Ia berlaku apabila pita suara kita sangat longgar, udara lalu sangat perlahan. Manakala chest voice pula berbeza dengan vocal fry. Kerana chest voice adalah suara semula jari kita semasa kita nak berbual percakapan seharian. Dan berbeza juga pada menyanyi. Menyanyi selalunya pada pitch rendah ke sederhana. Bunyinya sangatlah tebal, padat dan bertenaga. Perbezaan antara vocal fry dengan chest voice adalah vocal fry ini kurang menggunakan udara, bunyi berderit ataupun selalu digunakan dalam hiasan, dalam lagu ataupun semasa bercakap santai. Manakala chest voice memerlukan udara yang stabil, bunyi yang penuh dan kuat menjadi asas utama untuk seseorang penyanyi mendapatkan vokal yang mantap. Saya Konolisi, saya akan terangkan ciri-ciri vocal fry. Yang pertama, vocal fry ialah bunyi berderak atau berkeriuk, iaitu kedengaran seperti suara pecah-pecah atau bergetar secara tidak sekata. Yang kedua, nada yang sangat rendah. Biasanya vocal fry ini berlaku pada julat nada paling rendah yang mampu dihasilkan oleh seseorang. Yang ketiga, kelajuan getaran pita suara yang rendah, iaitu menyebabkan bunyi menjadi tidak lancar macam suara biasa. Yang keempat, aliran udara yang sedikit. Suara yang dihasilkan dengan aliran udara yang minimum, ia menjadikan berbunyi kering atau berat macam sekarang. Yang kelima, sering berlaku di hujung ayat. Ramai orang secara sebelum jadi menggunakan vocal fry apabila menghabiskan ayat kerana nada suara menurun macam ni. Yang keenam, boleh berlaku secara sengaja atau tidak sengaja. Ada yang menggunakan sebagai gaya percakapan
Manakala bagi yang lain ia berlaku secara semula jadi. Untuk ciri-ciri chest voice ialah bunyi penuh dan kuat, iaitu kedengaran lebih tebal, padat dan bertenaga berbanding head voice. Yang kedua, nada rendah hingga sederhana, digunakan untuk kebanyakan nota rendah dan pertengahan. Yang ketiga, pita suara menutup dengan rapat, iaitu ia menghasilkan bunyi yang jelas dan berresonans. Yang keempat, resonans terasa di dada. Ramai yang merasakan getaran di dada atau sternum, walaupun itu hanyalah sensasi resonans. Yang kelima, sebutan lebih jelas. Vokal dan konsonan biasanya lebih mudah difahami. Yang keenam, mudah digunakan ketika bercakap. Suara percakapan harian kebanyakan menggunakan chest voice. Yang ketujuh, dan akhir sekali, kurang berangin, iaitu berbanding head voice yang ringan dan berangin, chest voice biasanya lebih kukuh. Sekarang beralih kepada kegunaan vocal dry dalam nyanyian. First, memberi ekspresi emosi, iaitu menjadikan nyanyian kedengaran lebih intim, lebih sedih atau lebih raw. Yang kedua, banyak digunakan dalam pop, indie, blues and R&B. Yang kedua, memulakan nota atau dalam kurungan fry on set. Sesetengah penyanyi menggunakan sedikit vocal fry sebelum memasuki suatu nota. Yang kedua, ini boleh membantu menghasilkan permulaan bunyi yang lembut dan terkawal jika dilakukan dengan betul. Yang ketiga ialah kesan gaya, stylistic effect. Ia digunakan sebagai elemen gaya untuk memberikan tekstur yang kasar dan berasap pada suara. Biasanya hanya digunakan pada perkataan atau frasa tertentu, bukan sepanjang lagu. Yang keempat, latihan koordinasi pita suara. Dalam latihan vokal, sesetengah jurulatih menggunakan vocal fry untuk membantu penyanyi merasai penutupan pita suara atau koordinasi larynx. Keberkesanannya bergantung pada tujuan latihan dan tidak semua jurulatih menggunakannya. Yang last, peralihan antara register. Dalam setengah latihan, vocal fry digunakan sebagai langkah untuk meneroka peralihan antara register suara. Namun, ini bukan teknik yang wajib dan bukan kaedah utama bagi semua penyanyi. Kegunaan chest voice dalam nyanyian. First, menyanyikan not rendah dan pertengahan. Chest voice ini paling sesuai untuk julat pada rendah hingga pertengahan. Ia memberikan kestabilan dan kawalan pada bahagian lagu dan julat tersebut. Yang kedua, menghasilkan bunyi yang penuh dan berharga. Yang penuh dan bertenaga, memberikan suara yang lebih tebal dan berimpak berbanding head voice. Dan sesuai untuk bahagian lagu yang memerlukan tenaga atau penekanan. Yang ketiga, meningkatkan kejelasan sebutan. Lirik ni biasanya lebih mudah difahami kerana bunyi lebih padat dan jelas. Ini penting dalam persembahan secara langsung. Yang keempat, membina asas teknik vokal. Latihan chest voice membantu menguatkan koordinasi pita suara dan kawalan pernafasan. Ia menjadi asas mula jadi mempelajari mixed voice dan head voice. Yang kelima, ia menyampaikan emosi yang tertentu. Seperti chest voice sering digunakan untuk menyampaikan rasa yakin, berkuasa, marah, bersemangat atau tegas. Ramai penyanyi menggunakan chest voice dalam bahagian verse atau chorus yang memerlukan impak. Yang keenam, ia digunakan dalam pelbagai jenis muzik, iaitu pop, rock, R&B, jazz, muzik tradisional, musical and gospel.